Aktivis alam sekitar Greta Thunberg disahkan berada dalam keadaan selamat selepas kapal bantuan yang dinaikinya, Madeline, dirampas tentera Israel di perairan antarabangsa ketika dalam misi ke Gaza. Kapal tersebut membawa 12 aktivis serta bekalan bantuan seperti susu formula dan makanan asas. Ia merupakan sebahagian daripada konvoi Freedom Flotilla yang bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun disekat dan dibawa ke pelabuhan Ashdod oleh tentera Israel. Gambar yang dikeluarkan Kementerian Luar Israel menunjukkan Thunberg dan aktivis lain mengenakan jaket keselamatan sambil menerima makanan dan minuman daripada anggota tentera. Walaupun pihak Israel menyatakan semua aktivis berada dalam keadaan baik, beberapa aktivis sebelum pemintasan mendakwa mereka telah diculik dan menyeru tekanan diplomatik untuk pembebasan segera. Sementara itu, penganjur Freedom Flotilla Coalition mendakwa kapal dan bantuannya telah dirampas secara tidak sah. Israel mempertahankan tindakan tersebut dengan menegaskan bantuan ke Gaza mesti disalurkan melalui saluran rasmi dan menyifatkan flotila itu sebagai satu bentuk provokasi media.